Sayyidina Abdullah ni apabila lahir Sayyidina Abdullah, bapa baginda Nabi kita, banyak pelik berlaku. Antara pelik pertamanya, dia merupakan pemuda Quraisy yang paling semak. Paling tampan dia panggil dalam sejarah. Semak. Semak tak semak dia ni pemuda Quraisy ni. Nama Abdullah. Semak tak semak dia, siapa susah nak hidup. Ini disebut dalam kitab Nurus Safah fi akhbaril Mustafa. Susah dia nak hidup. Jalan bandar, jumpa tenaga nak menikah. Zawijuni ya Abdullah, zawijuni. Wahai Polah. Kalau orang kita lah. Janganlah panggil Polah ke bapak Nabi. Dan ini bahasa kita. Lah hoi, jomlah kita nikah dua. Tu. Orang tino tak sabar, tak boleh tengok dia je. Pasal nak rebah selalu. Tadi duduk ni. Ketagegar nak ajak nikah. Zawijuni ya Abdullah. Hai Abdullah, kita nikah dua. Dia jawab lagu mana? Dia kata, urusan nikah ni aku tak boleh buat keputusan sendiri. Aku serah pada pak aku. Dia tanya pak aku. Hanya orang dulu nikah ni dia tak pandai cari bini. Pak belakang. Jangan buat hari ni. Cuba pak cari ini. Pandai anak kita jawab. Pak nak nikah ke apa nak nikah? Pandai jawab. Jangan carilah ni. Anak hari ni jangan, anak muda ni. Dia jawab awal lagi. Pak jangan cari. Biar kita cari sendiri. Pak cari mereka dengan pak lah. Ni dulu dah. Pak Allah ni dia rakyat dia lagu mana. Apabila Tina minta ajak dia nak nikah. Dia kata urusan nikah ni, calon dia aku serah bulat-bulat ke pak aku. Mereka tanya pak aku. Enggak Tina dia takut tanya pak. Takut. Dan yang kedua dia, mereka ni mereka. Yang kedua peliknya. Pelik yang kedua ni. Tadi tampam tu pelik dah tu semak tu. Pelik semak ni. Kita ni semak dah ni pak kita ni. Poya-poya ni orang boleh ajak nikah semua. Ni Zawijun ni peliknya hampir ramah pakat gila. Ramah sangat pakat gila. Tu. Kita pun sore 2 gila tu biasa je. Ni ramah ni pakat gila ni.